Assalamualaikum dan selamat datang. Terima kasih kerana mendapatkan beta Office Sheet dari Waza Digital. Anda sudah membuat keputusan yang bijak untuk transform pengurusan bisnes anda menjadi lebih sistematik, kemas dan automatik. Dalam siri video tutorial ini, saya akan bimbing anda langkah demi langkah macam mana nak guna setiap template dalam bundle ini. Dari A sampai Z. Tak perlu pening kepala lagi, jom kita mulakan dengan template yang pertama. Nak urus bajet office atau projek tapi pening dengan nombor? Dalam video ni, saya akan tunjukkan cara guna template rekod perbelanjaan dari Waza Digital. Kemas, automatik dan senang nak set up. Langkah pertama, kita pergi ke tab Tetapan. Di sini, anda boleh sesuaikan jenis bayaran ikut cara bisnes anda beroperasi. Contohnya nak tambah petty cash, corporate card atau QR Pay. Masukkan je dalam senarai ni, nanti senang nak pilih bila isi rekod. Seterusnya, jom setkan bajet perbelanjaan anda. Anda ada 6 slot kategori utama. Nama kategori ini fleksibel. Anda boleh namakan seperti marketing, logistik atau sewa. Selepas menamakannya, letak beberapa bajet maksimum untuk setiap kategori itu di kotak kuning sebelahnya. Sistem akan auto kira baki untuk anda. Bila nak rekod perbelanjaan, cuma isi tarikh, pilih jenis bayaran yang kita setkan tadi, deskripsi dan masukkan amount. Tak perlu pening. Semua data ini akan terus link ke scorecard di atas. Ini bahagian paling best. Tengok graf ini. Bar biru adalah bajet anda, bar merah adalah apa yang sudah anda belanjakan. Anda boleh nampak terus kategori mana yang dah nak pecah tabung dan mana yang masih selamat. Visual yang jelas untuk buat keputusan pantas. Masuk kepada part 2 dalam Office Bundle Waza Digital. Kali ini, kita selesaikan masalah pening urus cuti staf. Ini ialah template rekod cuti pekerja lengkap dengan analisis auto calculate. Mula di dashboard. Masukkan tahun semasa dan senaraikan nama pekerja anda. Di sebelah kanan, anda boleh tetapkan kuota cuti tahunan AL, MC dan HL. Kami siap letak rujukan Akta Kerja 1955 supaya polisi syarikat anda sentiasa patuh undang-undang. Nak rekod cuti sangat mudah. Pergi ke tab bulan, cari nama staf dan pilih jenis cuti dari drop-down. Rujukan kod warna ada di sini. Data ni akan terus dikira secara automatik dan tak payah tekan kalkulator. Ini feature yang paling power. Sistem ini ada analisis pola ketidakhadiran. Anda boleh nampak trend staf ambil MC atau EL. Kalau hari Isnin atau Jumaat tinggi, mungkin ada staf yang suka sambung cuti hujung minggu. HR boleh pantau terus dari sini. Seterusnya, masuk ke laporan prestasi individu. Pilih nama staf dan tengok terus rekod penuh mereka. Kadar kehadiran dan baki cuti yang tinggal, semua data di hujung jari. Dalam bisnes, invoice bukan sekadar minta duit, ia adalah imej syarikat. Dalam Office Bundle ini, kami sertakan 3 template invoice premium yang sedia untuk digunakan. Tak perlu upah designer, template ini direka khas untuk nampak korporat. Anda cuma perlu masukkan logo syarikat di sini dan invoice ini akan nampak seperti syarikat besar punya. Susun atur yang kemas memudahkan klien faham apa yang mereka bayar. Ada ruang jelas untuk status bayaran, pengiraan cukai dan jumlah akhir. Semuanya clean dan mudah dibaca. Yang paling penting, info pembayaran, kami dah siapkan ruang khas untuk nombor akaun bank dan terma pembayaran supaya klien tak terlepas pandang nak transfer duit nanti. Projek selalu lari timeline. Puncanya sebab anda tak nampak big picture. Ini ialah Gantt chart automatik dalam Office Bundle kami. Alat wajib untuk pantau status projek dari A sampai Z. Mula-mula, masukkan nama projek dan tetapkan tarikh mula projek di sini. Tarikh ini sangat penting sebab kalender di sebelah kanan akan adjust secara automatik mengikut tarikh yang sudah dipilih. Sekarang, senaraikan tugasan dan lantik PIC. Masukkan tarikh mula tugasan dan berapa hari tempoh diperlukan.
Perasan tak, lajur tamat ini ada simbol kunci. Sebab ia dikira secara automatik. Anda tidak perlu pening kira tarikh tamat untuk setiap tugasan. Ini bahagian yang paling menarik. Sebaik saja anda isi tarikh tadi, bar biru di sebelah kanan ini akan muncul sendiri dan tak perlu diwarnakan satu persatu. Kalau anda update peratus siap, bar itu akan bertukar warna gelap ikut progres kerja. Garis merah ini pula menunjukkan tarikh hari ini, jadi anda tahu kita on track atau sudah lewat. Urus projek lebih profesional, kemas dan efisien, dapatkan gancat ini bersama template lain dalam Office pada Wazar Digital. Data pelanggan bersepah dalam buku nota? Bahaya tu. Dalam Office Bundle ini, kami sertakan template pengurusan pelanggan. Ini bukan sekadar list biasa, ini mini CRM untuk bisnes anda. Mula di tab tetapan, anda boleh kategorikan pelanggan anda, contohnya retail, ejen atau VIP dan sebagainya. Tentukan juga status follow up seperti baru, pending atau selesai. Setting ini penting untuk tapis data kemudian nanti. Di bahagian senarai utama, masukkan butiran pelanggan seperti biasa. Apa yang best, bila anda masukkan nombor telefon pelanggan anda, link WhatsApp di sebelah kanan ini akan generate secara automatik. Tidak perlu save nombor di dalam phone anda, klik sahaja link ini dan boleh terus chat dengan pelanggan anda. Laju kerja. Nak tahu prestasi jualan? Tengok scorecard di atas, anda boleh filter nak tengok berapa ramai pelanggan status pending atau berapa ramai ejen yang anda ada. Angka ini berubah secara real time. Kalau database sudah beribu, jangan scroll satu persatu. Guna tab carian, type nama, email atau pilih status pelanggan yang anda nak cari. Sistem akan tarik keluar data yang relevan saja, senang nak buat kerja follow up nanti. Dari urus duit, staff, projek, sampailah ke database pelanggan, semuanya lengkap dalam Office Bundle Wazar Digital. Nanti dulu, bukan itu je. Kalau anda dapatkan Office Bundle ini, kami akan bagi 2 template bonus secara percuma untuk lengkapkan pengurusan Office anda. Pertama, log kehadiran mesyuarat. Nampak simple, tapi penting untuk dokumentasi atau rekod latihan. Tak payah pakai kertas conteng-conteng, print terus dari sini atau isi secara digital, kemas dan teratur. Yang kedua, sistem rekod kehadiran untuk kelas, training atau acara. Cara guna dia best gila. Nak set tarikh, cuma double klik kat header ni dan pilih tarikh dari kalender. Selepas itu, tik je kotak ni sekiranya peserta hadir. Cepat kan? Sistem akan automatik kira peratus kehadiran di tepi. Dan jumlah harian di bawah, siap ada dashboard analisis lagi. Boleh nampak graf kehadiran trend harian dan siapa peserta paling committed. Semua auto-generate. Dapat semua 7 sistem ini dengan satu harga tak masuk akal. Jangan buang masa buat format manual. Dapatkan Office Bundle Wazar Digital sekarang.